Kita kat mana sekarang? Kita sekarang berada di Kuala Lumpur International Airport 1. Kita nak menuju ke mana? Tunggu. Jangan 30 belakang. Bagi Singapura dia bagi jelaskan. Tak boleh nampak lah. Dah nombor berapa Siapa dia? Ada dia? Rasa. Alah. Macam cari wanita punya bang. So, kita dah lepas buat apa bang Izzat? Apa dia? Kita dah lepas buat apa? Lepas dah lalu immigration semua, kita nak pergi ke gate. Okay. Gate B9. Oh, kiri. Dia macam bergerak sendiri je. Malas jalan. Penat. Alah jalan. Oh, yang mic tak je. Tak bawa. Bawa dia tak. Memang bebek ni tu. hari tu yang kita tak charge. Mana dia ada office. Sini? Dia ada kat mana? Thank you. Dah beli dah yang lagi. Fish adalah untuk penerbangan segera. Terima kasih. Final call for Bati Air flight 4D388 4D388 to Jakarta. Passengers can go to gate H6 for immediate boarding. Thank you. Anything macam peranan. Ya, kalau terlampau Yang macam Tel- style. Macam terlampau kuat sangat pun. buat sangat pun nampak pun. Kakak suka nampak yang live punya, maksudnya tak over editing. Kita pusing jauh. 9 lah. 9. Kakak. Makan mereka singgah dah. Bati Air. Kan sebelum tu ada show Rezek sama asap. Ini link baru lagi. Motor ya Allah. Kakak sampai sakit dada lah. Lambai sikit bang. Tuan-tuan dan puan-puan, kini kami ingin menjemput penumpang kumpulan nombor 5, penumpang kumpulan nombor 5 dan kesemua penumpang untuk menaiki pesawat MH1426 MH1426 ke Kota Baru. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Ladies and gentlemen, we would like to invite group number 5 passengers, and all remaining passengers to board the aircraft for flight MH1426 to Kota Baru. We wish you a blessed.
or under the seat in front of you. The out and emergency exit Cepat sikit. areas must Kita duduk remain paling clear. Be careful belakang. when opening the overhead compartment. Tiba ada semua. Senang, tak senang. Senang lagi tandas The use sebenarnya. of electronic cigarette is prohibited. Ni. Cabin crew dengan serta-merta sergupkan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen terlebih dahulu sebelum membantu mereka di bawah jagaan anda. Baik tak? Satu dua kata. Alhamdulillah dah tamat darat. Kita dah sampai ke Adik-beradik lah. Sini panggil bekuk. saudari. Aizat, ucapan sikit. Okey. Kita kat mana sekarang Tak nampak apa-apa tanda pun. Okey, kita dah berada di Kota Baru, Kelantan. Kelantan. Ada terbakar. Terbakar. Tak buka lagi. Nampak juga pakai terbakar. Tak pakai terbakar. 2 minit lebih kau. Kak Jana, dekat sikit. 2 minit lebih kau. 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 2 min
Okay, orang kata hari ni Jumaat tak ada ikan beko tak baik. Tengok tak baik. Macam mana ni orang Kelantan ni? Ada. Cari-cari sampai jumpa. Kita go. Ada. Ada makan. Ada. Boleh. Kita bawa pergi sana. 2913. Bukan, salah nombor. Tolong. Yang staff USM eh? Tangkap gambar cantik rasanya. Dia punya pokok tu dia cantik. Buat music video kak. Datang sini buat video. Buat music video. Pokok tu dia jenis dekat gitu kan. Semua cantik. Kita berada di mana sekarang? Tanya orang Kelantan dah. Kita kat mana ni? Ikan bakar. Bulan Kuala. Nah, sana rekod, sini rekod. Ikan bakar budak Kuala. Kuala. Silap. Kuala. Celok tepung. Celok apa? Tepung lah. Cantik ni. Tengok. Tengok eh. Itu bukan dah. Ya, Maizat. Mana? Kita dekat pantai Senok. Senok lah. Senok, pantai Senok. Kelantan, daerah Bacok tu. Oh, orang banyak kau mancing. Kuala ni, Kuala. What? Kelantan roti. Panda. Nak masak kan? Celok tepung eh. Tanya dia. Tak, masak dia dah sudah. Pilih Rizal. Bagi Pak. Ya. Apa je eh? Exam follow ke kak? Saya follow je. Dah satu kembung. Kembung eh? Dia kembung. Ni siapa buat? Ni ada bangkau. Kalau bosor betul. Habis ke? Takut tak habis. Kalau kita makan ramai-ramai je. Makan ramai ke? Kita makan ramai kan? Ramai okey. Kalau satu sila tepung sama ketan. Beres. Okey. Sudah ya? Bakir. Cukup dah kena. Tak lain. Kalau putih-putih. Sama makan. Makan kan dia. Ambil lagi. Kalau kita nak makan juga. Udah remo. Nak minta gima. Ha? Boleh je. Tak ngau.
Senok Pantai lah. Senok. Tak ni, tak. Biasa dulu kak. Sedang. Tak ada yang ambil gambar. Mana ambil gambar. Makannya dah yang ambil gambar. Okey, okey. Sini tak mana. Pantai. Okey. Okey. Dah sampai dah. Cakap Pantai. betul jangan salah. Pantai Senok. Pantai. Pantai Senok. Aku silap cakap Tak apa. Kita kat Kelantan ni. So, Ayu bawa kita makan kat sini. So, ada udang, ada sotong kita order. Ulam yang Dekat. penting sampai belacan. Ini sampai banyak ni. Cakap-cakap juga, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udang besar ni. Ya Allah. Soto besar ni. Ikan besar ni. Goreng semua ada. Sebenarnya saya makan satu sudu je. Injak dulu. Adik saya bagi tahu kemudian. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Dah makan jemput makan dah. Sila dah makan dah. Pedas ke manis kita tak tahu dah. Mu faham tak orang Kelantan? Faham kak. Biarlah bunyi selesi Cakap Kedah je lah. Terus cakap kedai. Kedah je lah. Saya susah kat Kelantan kalau tak kerti. Ni. Orang Kedah. Orang Kedah cakap orang Kedah lah. Ni hampa Kalau makan. layan dia buat video, kita tak makan. Dia beli. Makan. Ni hampa makan hampa makan. Jom, masa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk bilik hotel. Ha. Kata-kata sikit. Oh, tak kata-kata ngantuk. Makan kenyang sangat. Dia dah boleh buat.